Assalamualaikum, what's up gang? Okey, untuk video travelog kali ni aku, Faiz Melantak Babe dan juga beberapa orang influencer yang lain, kita orang travel ke Surabaya. Nak tahu kita orang makan dekat mana dan tinggal dekat mana? Make sure korang lain video ni sampai habis. Dan jangan lupa gang, untuk subscribe dulu YouTube channel Padu Babe Studios. Geng, kita orang dah sampai dah dekat airport Surabaya ni. Juanda Airport. Tadi flight lebih kurang dalam 2 jam setengah. Mula aku ingatkan sejam setengah, rupanya 2 jam setengah. Waktu tempatan dekat Surabaya ni kurang 1 jam. Dan untuk trip kali ni aku dengan geng-geng semua tak ada bag yang check in. Semuanya hand carry luggage. Ya. Ni bawa hand carry luggage. So diorang semua dekat depan ni dah excited. Excited. So inilah dia airport Surabaya. Airport Surabaya geng. Ni naik bas ni Sekarang apa pusat makan tu? Kedai yang tadi. Kedai mana? Konro tu. Rusuk tadi Konro. Konro. Apa Konro? Konro tu rusuk. Cuaca kat sini sama macam cuaca kat Malaysia. Panas. Panas. Okay. Tak ada sejuk pun. Tu budal pakai macam nak pergi salji. Panas. Kita orang sampai ni awal sebenarnya kat airport ni. Sekarang pukul 11.30. Sekarang pukul 11.30 waktu tempatan, 11.30 pagi. Dan of course lah, kalau dah trip dengan geng-geng influencer makanan ni kan, of course lah kena cari tempat makan dulu. So nak tahu kita orang makan dekat mana untuk tempat yang pertama ni, make sure korang layan video ni sampai habis. Yang ni lah. Sampai. Ini kita punya van. Kasih puas je. 7 orang boleh sumbat. Jom kita naik. Besar-besar. Gadang-gadang. Alright. Mari. Terima kasih. Andro senyum sikit. Okey, Jom kita masuk. Datang ramai tau. Kudain depan. Mana Kudain? Kudain depan. Tak apa, kau ikut je. Dalam lagi. Memang takut jangan main leh. Baru terasa sejuk kat sini. Besar orang Malaysia Gadang orang Malaysia. Tapi yang Davy bawa tu yang agak sempit sikit. Sebenarnya yang ni lagi lebar. Ini lagi besar. Destinasi pertama kita, sebelum pergi makan kita nak singgah bersolat dekat katanya ini antara masjid yang terbesar di Surabaya. Tu Masjid Al-Akbar. Jom kita masuk. Saya fotoin. Apa? Boleh? Ambil gambar dulu. Apa? Mana? Saya fotoin. Jom ambil gambar. Wow, besar babe, baby kubah ni.
settle solat Zuhur dekat masjid yang ada dekat Surabaya ni. Okay, aku boleh katakan masjid ni memang sangat luas. Okay, so jom kita pergi ke tempat makan yang pertama. Ini depan kebun apa? Depan kebun binatang. Kebun binatang kalau bahasa di Malaysianya zoo negara. Memang ada ke buaya dengan you kat tu? So Surabaya maknanya apa? Surabaya maknanya Surah tu you. Surah dan Surah hiu. tu you. Surah itu hiu, baya itu buaya. Oh. Okey geng, kita dah sampai dah ke destinasi pertama kita. Okey. Itu geng, destinasi pertama kita, Sup Kondro Perak. Kita orang datang kat sini sebab Syawal ada sharekan ada satu video ni. Dia makan sup kondro. Tak tahu apa benda kondro tu? Jom aku bawa korang tengok. Jom. Kau cari kan? Kau tengok orang kat TikTok. Syawal bagi. Syawal bagi. Syawal bagi. Nampak kat TikTok. Jom. Inilah tempatnya. Sup kondro Perak. Oh ini, itu kondronya. Oh ini dia punya kondro. Ini supnya. Dia apa iga? Tabur bawang goreng. Ini berapa lama masak supnya? Berapa lama masak sup? 3 jam. 3 jam. 3 jam. Wah, 3 jam. 3 jam boleh masak Ini kedai berapa lama sudah buka? Dah lama, 96 masih Soeharto. Oh, masih zaman Soeharto, 96. Mantap. Tak sabar aku nak makan. Oh, lama. Oh. Ini air apa ya? Markisa. Oh, air markisa. Ini sup? Kuahnya kondro banget. Oh, kuahnya. Kita hirup dulu geng. Dia punya sup Bismillah. Wah. Panas. Wih, sedap geng sup dia. Wah. Allah. Belum apa-apa lagi dah. Dah terpisah lah ni. Ini lah. Cedok sikit demi kuah dia. Ya, okey. Ni geng-geng makan ni. Terus senyap lah. Okey geng. Oh, ini dia punya sup kondro tadi tu. Aku gigit terus. Panas. Aku gigit tu Bismillah. Sedap gila tu. Dia punya hamis-hamis daging ni dah tak ada dah. Makan sekali dengan dia punya nasi. Bismillah. Dia punya daging memang lembut. Memang lembut lah. Katanya dia masak 3 jam. Okay. Ini ada dia punya sambal.
Oi, pedas. Dia macam sambal belacan tapi macam dia letak cuka tau. Dia menyengat. Okey geng, ini dia punya yang kondro bakar. Aku ambil satu, Afifi ambil satu. Lupa dah. Makanan sedap sangat sampai lupa nama member. Untuk bahagian atas tu dia punya kuah tu katanya nampak macam sos kacang tau. Okay? Kita try. Bismillah. Wow. Lembut gila kan. Lembut gila. One more time. Wah, tak menyesal aku cakap kat Syawal ni. Syawal, sini tempat yang pertama kita kena pergi. Dia punya sos kacang ni sedap gila weh. Okey yang ini ada dia punya es pisang. Jom kita test power. Bismillah. Wow. Sedap ni. Dia punya kuah tu colour pink tau. Kuah dia tu manis-manis sikit. Okay. Lepas tu dia punya pisang tu kan ada bahagian yang hijau-hijau tu. Dia punya macam tepung lah kan. Tepung tu macam dia buat sedikit masin. Settle geng. Tinggal tulang dan lemak-lemak aje. Belakang kiri. Masuk dalam. Tengok geng-geng lain pun dah kekenyangan. Untuk tempat makan dia bang bersih. Cuma dia agak sempit sikit. Tengok. Ini ruang tempat makan dia. Sini ada satu lagi ruang tempat makan. So siapa-siapa yang ada travel ke Surabaya, silalah berkunjung ke Sup Kondro Perak. Okey, nanti aku akan bagikan dia punya alamat. Okey geng, yang bakar tadi harga dia RM65,000. Dalam RM12 je geng. Uish. Kalau yang sup tu RM60,000. Okey. RM11.40. Murah mate, murah. Memang korang kena datang sini lah. Yang diorang ni tak ada cawangan kat tempat lain. Tak ada cabang. Maksudnya dekat sini lah the one and only place yang diorang berniaga. Fifi jaga bagai akaun untuk bayar. Ada pouch duit. Oh ni. Ini geng. Ini dia punya alamat. Okay, Sup Kondro Perak. Ni Jalan Perak Timur, Surabaya ini. Dia tak buka cabang, tak ada cawangan lain. Dekat sini je. Dua menu yang korang kena try. Mantap. Ni yang bakar punya. Oh. Famous abang ni nanti. Abang tadi famous di Malaysia bang. Okey, siap. Puas hati. Yeah. Aku rasa 730. 630. Paling dekat Syawal lah. Berapa 700? 725,000. 700. Tu bekat solat jemaah ni. Ini geng. Harga kita makan tadi total semua. Okay.
Okey geng, destinasi seterusnya. Sebelum pergi ke hotel, kita orang nak makan sate dekat sini. Sate kambing Pak Seger. Okey, jom. Orang tengok geng, dia punya percikan dekat lantai tu ha. Sate ayam kan? Sate ayam ini? Kambing. Kambing. Oh ini kambing. Ini kambing, geng. Ini sate ayam. Tu dia celur. Ini dicelup kat bumbunya. Ini apa kicap kan? Kicap manis. Ya, kicap mana ni? Sawi. Oh, sawi. Maaf ya bang, kacau ya, maaf ya. Kami memang berganti ya. Oh, letup-letup. Jangan marah. Apa yang dicelup? Ni ya, senarai harga. Order dekat situ lah. Order kena order kat sana kan. Oh tu dia bungkus kuahnya. Dan sini dia pakai tiga sos. Tiga jenis sos. Kacang, sambal dengan kicap. Ni kicap manis ya? Ya. Tengah-tengah apa? Sambal. Yang itu kuah kacang lah. Wah tu ah baru siap. Oh, baru siap kan. Ui, panas lagi. Salah. Apa nama dia? Gerang asam. Gerang asam. Oh, gerang asam. Gerang asam ni dia makan masak apa? asam, makan tom yum sikit. Oh ya? Makan Jawa ni. Boleh cubit-cubit ke? Boleh. Rasa macam tom yum dia. Allah, bismillah. Rasa sikit apa gerang asam. Ya. Betul. Persis. Tom yum yang tawar sikit. Ni es jeruk. Jom. Apa nak buat untuk bulan Ramadan ni menu kan? Walaupun kita Bismillah. nak kena jeruk. Jeruk kat bebek kaliang kan? Takut duit. Jeruk order tak dapat. Wah. Kat bebek kaliang lah. Dia punya manis dia just nice. Okey, sampai. Ini sate kulit. Sate kulit. Sate kulit lagi apa? Kulit juga, ini kulit dua. Kulit. Ayam. Sate kulit ayam. Ini ayam juga. Kambingnya belum matang. Kambing belum lagi. Belum lagi. Ni ayam. Sate kulit ayam. Ini sate ayam. Mana kulit ayam? Ni kulit ayam. Kulit semua kulit eh? Ini kulit ayam. Kulit ayam, ni ayam. Oh, kambing. Sate kambing. Awal dia macam kita tak nak makan ni. Kulit oh. Kambing. Ini besar ni. Sate apa? Ni sate kambing. Sate kambing, babe. Ni ha. Ayam. Oh dia. Sate kambing eh? Ni ya, kita cuba ni ya. Oh dia makan kuah kicap. Kuah kicap dia. Ambil cili sikit, kuah kicap dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Kuah kicap jadi ni. Mana pedas? Batu. Batu. Yeah. Okay, Ini sate kambing try. ni. Sate kambing ni. Kita try. Bismillah. Masak betul lah. Panas. Sedap. Ini kicap tu berlemak betul. Okey, itu sate kambing. Ni sate kambing kena buat. Sate kambing ni Ini sate ayam. Dia ada dia punya tu sambal dengan yang sedap. kuah kacang dengan kicap. Kambing dia rasa macam biasa lah. Dia manis-manis, ada sambal jadi pedas-pedas. Manis-manis pedas. Sekali dulu. Oh, Sate kambing ni pula kena besar hati ayam dia. dengan sambal ni. Ini datang jalan kaki balik berangkat ni. Udahlah kekenyangan. Sapuan pun kekenyangan juga. Nak tunggu dapat katil je ni.
TV pun sama. Aku pun sama weh. Tak apa geng, ini bukan last destination makan kita sebab kejap lagi dah check in hotel. Aku nak buat room tour dekat hotel. Lepas tu malam kita cari tempat makan malam pula. Okay, layan video ni sampai habis. Okay geng, akhirnya sampai juga dekat hotel yang kita akan menginap selama 4 hari 3 malam, iaitu Faith Hotel Max Tunjungan. Lunya Ibib hari ni. Selepas dah singgah 2 tempat makan, barulah masuk ke hotel. Aku pun dah agak lemau ni. Tadi ada singgah beli air mineral. Kejap lagi sampai bilik, aku buatkan room tour. Ni pintu masuk dia. Jom. Tu lantai 3. Sini. Okey. Jom. Okey, tekan 3. Okey, kita check in dulu. Ni Syawal tengah check in. Syawal tengah tolong kita check in. Ada berapa bilik 4 bilik. Keadaan aku makin tak stabil. Weh. Kau buat penat tenaga aku. Aku dah nak sampai. Dia nak 37 kan? 39. Ni bilik dia orang. Lah. Masuk kan, masuk. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, dah. Kau masuk dulu. Ini hotel apa Syawal booking ni? Kita dua dah sekecil, orang macam mana? Biasa. Ini hotel. Ini dia kecil. Macam kat Singapura. Singapura besar lagi tak kan? Yes, betul. Buka kasut dulu. Kasut dah. Toilet tu kan. Oh, ni ada ni toilet tu. Kau buat room tour dulu. Okey geng. Jom aku buatkan room tour. Quick room tour lah. Sebab bilik ni pun tak besar dan tak ada banyak feature sangat pun. Okey. Macam yang korang tengok, ada 2 single bed untuk aku dengan Pak Is beristirahat selama 4 hari 3 malam dekat sini. Kita banyak aktiviti luar, so aku rasa tak perlulah hotel-hotel yang fancy-fancy pun. Dan aku dengan Pak Is, kita orang lelaki memang tak kisah pun macam mana hotel sekalipun. Tapi jangan ada lipas geng. Aku tak boleh. Aku tak boleh tidur-tidur ada lipas ke, ada serangga ke kan. Tak boleh. So ini dia ada bagi tu kettle. Ini ada kettle. Ada Nescafe. Ini international punya ni kan. Kita boleh masuk plug biasa boleh? Boleh. Tu plug Malaysia tu. Boleh kan? Dia bagi cawan. Lepas tu ini ada plug untuk charger lah. Okay. Plug in hybrid kan? Ini yang plug sini punya 2 pin, 2 pin. Okey, ada telefon ini, ada. Aku nak kena Aircon kau adjust balik aircon biar. Aircon dia tu macam lagi panas daripada sebelum ni. Itu lah. Jap. Ini dah paling sejuk lah ni. Tebu, ada tebu tak? Okey, ini ada aircon punya remote. Kita letak sini lah. Lepas tu ini ada TV. TV ada siap. TV je nama LG. Okey, asal tak hidup pula dia punya TV ni. Okey, tak apa. Tak hidup pula. Tak hidup pula dah. Tak apa lah. So, kalau korang tengok ni keluasan dia, okey-okey je kalau nak bawa family, kalau 3 orang, okey. Tak ada masalah. Okey. Mungkin bapak boleh tidur bawah. So, ini ada cermin. Cermin dia bagi. Lepas tu dia tak ada cupboard yang bertutup, open macam inilah untuk korang gantung-gantung baju. Okey. Dia ada bagi room sleeper kat bawah tu. So ini dia punya toilet. Ruangan shower dia. So ini dia punya toilet dah. Ada bidet. Okey. Ini shower area. Lighting dia aku rasa macam kurang sikit lah. Sikit je. Dia pun ada bagikan juga ni dental kit. Okey. Untuk gosok gigi, shower cap apa semua. Kebersihan okey je. Ada sikit mold
yang boleh dimaafkan, tak ada hal. Daripada segi bau dia mungkin ada sedikit bau kulat, tapi tak teruk sangat lah. So okay geng, aku dengan Pak Is nak rehat kejap. It's a long journey hari ni. Okay, kejap lagi kita nak pergi makan malam pula. Nak tahu dekat mana? Teruskan layan Tengah Lemau ni. Okay geng, selepas berehat lebih kurang dalam 2 jam aku dengan Pak Is dah tak sabar sebenarnya nak makan malam. Dan untuk pengetahuan korang, ada satu benda yang tak best yang berlaku. Betul. Bilik hotel kita orang memang bilik hotel kita orang tiba-tiba pula aircon dia rosak geng. Ya Allah. Aku dengan Pak Is tidur dalam kepanasan. Ingatkan 10-20 minit boleh tahan lagi, nak tunggu aircon tu menyejuk kan. Aku bangun tadi dengan keadaan yang berpeluh-peluh. Aku ingat Pak Is yang tutup aircon. Panas tu. Panas gila babe. So tak tahulah, mungkin aku dengan Pak Is nak minta tukar bilik kejap lagi lah lepas makan nanti. Hui. Dah sampai. Dah semua dah. Dah betul. Dah sampai dah. Masuk dah. Allah. Baru dapat rasa aircon, alhamdulillah. Jadi kan kita minta dia tukar lah. Memang tak rasa langsung ke apa? Tak rasa langsung. Apa? Dia lagi panas daripada Masjid tadi. Dari Kota Madiun. Okey, hai. Ada jual bebek goreng, ayam goreng, lele goreng. Okey, sekarang ni kita orang dah sampai dekat satu lorong yang penuh dengan gerai-gerai pot-pot makan tau. Ini ada pangsit mi ayam. Stall makan dia. Nasi tempe penyet. Pak De. Yang dekat sini ramai Gen Z. Sini ada apa? Tempat makan diorang ni aku rasa macam tak permanent, okey. Tapi diorang letak kemah, diorang letak kursi, meja, dan hidangan tu tak terhad pada ayam penyet apa semua tu, ada macam-macam. Okey, kita akan makan ikan bakar dekat satu pot ni. Katanya murah seafood dekat sini. Hati-hati. Siap, boleh duduk dekat bawah bersila. Ni geng, kedai ikan bakar dia. Special ikan bakar Bang Jaja. Jom kita tengok apa ada kat sini. Duduk mana di sini? Mana? Kalau ada tu belakang ada apa? Nah, abang mau di sana. Mau duduk lesehan gitu. Nak duduk bawah ke nak duduk belakang? Bawah apa? Perut berlipat. Duduk atas lah. Atas. Larang dia. Berapa? Boleh duduk lesehan di bawah gitu kan. Mama, iya sabar. Ini dia punya menu-menu dia. Menu bang. Ini dia punya menu. Ada ikan patin, ikan kakap, ikan bawal, ikan kerapu, udang, kepiting.
Syawal tengah order. Okey, lagi. Kepiting. Ketam. Susah makan ni. susah makan ah. Susah makan Kepiting. Kau nak cantikkan video Apa je kan? kita jilat luar dia je lah. Saya nak kepiting luar ni. Gaut. Oh, gaut kan? Lupa lah. Kerang bakar. Oh, ada kerang. Kerang okey. Kerang rebus. Potong sampai dah, kita ambil dah potong boleh. Ini ikan kakap. Satu lah ikan kakap Ini kita minum ni, pucuk harum. Ini cumi. Betul, ini udang goreng tepung. Udang tepung macam ni ya. Ini ikan apa? Gurame. Gurami. Ini dia punya gurame. Oh. Gurame dia panas-panas, geng. Ini ada dia punya sambal. Ini ikan apa? Ikan asam manis. Asam manis kerapu. Kerapu. Kerapu asam manis. Mantap. Masih ada yang kurang. Oh, nah. Oh. Nice. Oi, panas babe. Oh. Okay guys, nampak pedas. menu-menu dekat sini. Geng, jom makan. Sambal dia pedas. Sambal. Bukan angus, itu cara dia kat sini. Dia bakar. Oh, banyak tulang sikit kan. Sambal ni ada buah mangga. Pedas sambal dia. Unik ah. Dia rasa ikan bakar dia ni pair dengan kat Malaysia ni lah. Dan aku rasa dekat sini Roma kan. Okay, dah settle makan. Ikan bakar dia orang mantap. Dia ada banyak pilihan masakan. Kalau macam ikan tu, dia ada bakar, dia ada asam manis, dia ada goreng, okey. Goreng biasa ada, goreng tepung ada, okey. Dan seafood pun macam-macam jenis. Ada ikan yang korang tak pernah dengar pun ada. So tempat makan dekat sini pada aku ruang dia agak luas. Nak duduk dekat meja, kat kursi meja pun boleh, ataupun nak duduk dekat bawah-bawah pun boleh. Dekat tepi-tepi tu. Punyalah banyak kita makan tadi seafood kan. RM57 je kan. Tak sampai RM60 pun. Murah gila geng makan seafood kat sini. Siapa yang datang ke Surabaya, sila datang kat tempat ni makan seafood. Oi geng, ini tempat bakar dia. Oh. Patut laju dia bakar, dia siap kan. Ni ikan apa? Batin. Ui. Batin ikan kalung. Fresh ikan dia. Dia orang siang-siang kat sini. Lepas tu dia bakar di sini. Wah. Nanti viral Ada banyak amoy ke? Ada banyak amoy. Amoy ramai. Okey geng, lepas dah makan tadi, kita kena jalan sikit lah. Kita orang sedang mencari pot-pot untuk minum kopi. Daripada tempat makan tu tadi, kita jalan terus je. So dekat depan ni ada banyak jual-jual ni. Tengok ni. Ada kondok, ada tahu, kentang crispy. Okay. Jom. Weh, meriah lagi lah. Sekarang pukul apa? Sekarang waktu sini pukul 8.45. Meriah, Habib. Meriah? Weh. Alah. Ni ada kopi Toko Jawa. Hari ni hari Selasa geng. Selasa lah. Dia punya vibe macam hari, malam hujung minggu tau. Mungkin tak tahu lah. Ini sebabkan Surabaya dia second largest city dekat Indonesia selepas Jakarta. So mungkin kepadatan penduduk tu yang menyumbang kepada ramainya orang dekat kawasan bandar dia orang ni.
Diorang punya vibe kedai kopi kat tepi-tepi jalan ni semua style-style belaka. Ada diorang punya art dia. Tu Sheraton Hotel. Serius aku tak sangka Surabaya se-happening macam gini, babe. Serius. Jom kita lintas jalan. Ini betul Surabaya ni. Terima kasih. Terima kasih. Oh, dangerous bang. Weh. Dia sinar di matamu, tidak tebarkan cinta, gemerlap kasihmu, lulukan relung hitam. Oh melati, mekar mewangi, menebarkan seri. Masa indah, masa biru, masa bersemi. Ku ingin terbang bersamamu dan gapai mencari. Tak ingin lepas, tak menentu jiwa dan batinku. Terangi rasa hatiku. Boleh? Ya boleh kalau menentu. Mantap. Okey geng, hari ni hari kedua kita orang berada dekat Surabaya. Dan sedikit update pasal aircon yang kita orang cerita semalam tu kan. Balik je makan malam semalam tu, kita orang pergilah ke receptionist, bagi tahu yang kita orang nak tukar bilik. Tapi dia orang cakap tunggu ada technician untuk check dulu. So technician tu pun datanglah bilik dan dia gode, dia on off kan plug aircon ni. Lepas tu terus okey. Sampai sekarang dia punya sejuk. So memang reliable lah dia punya technician. Power. So aktiviti hari ni kita orang makan apa je? Teruskan layan video ni sampai habis geng. Okay? Sekejap lagi kita orang nak turun bawah, naik van. Lepas tu kita cari tempat untuk sarapan pagi. Jom. Dah lama. Nampak macam lama. Nampak gaya macam lama. Dia tak ada nombor 4. Kau rasa tak? Pelik kan? Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, tidur cukup. Cukup. Main basketball. Pagi-pagi ni Power. belum nak pergi makan kan? Mantap. Wih. Sambal. Ni, aku beli ni. Beli roti gandum. Oi, Nanti boleh makan sambal. sambal bilis. Sedap ni. Rasa dia moist. Okey. Dia punya ikan bilis dia tak hancur. Mantap. Susah nak jumpa kat luar. Boleh beli kat Shopee ni? Boleh beli kat Shopee tak? Shopee boleh. TikTok boleh? Boleh. Power. Sambal bilis Ni aku beli ni. Gandum. Ni okey sikit lah. Dia tinggi serat. Aku pun tengah lapar ni. Geng, ada sambal bilis. Ngam lah sebab kita tak tahu berapa jauh perjalanan kita nak pergi makan sarapan pagi ni. Kita alas perut dulu dengan sambal bilis. Sambal bilis Mak Jah. Sambal bilis Mak Jah. Pagi. Peluk-peluk semua. Memang nampak sangat aku kena tahu kompon. Kelihatan. Kesan. Alamak, besar-besar bilis dia. Ya, Sapuan cakap ni dia punya bilis ni ranggup ni. Kata biasa kan ikan bilis hancur. Hancur kan? Ui, ya lah. Bilis dia yang tak hancur, lepas tu ranggup. Pakai roti dia just nice lah. Aku menyangkung nak makan tak? Kita nak pergi malam, nak kari bakso. Okay, makan dulu. Bismillah.
Okey, supir dah sampai geng. Jom. Okey geng, hari kedua ni kita start dengan bersarapan pagi dekat Soto Cak Ha. Soto Cak Ha. Dekat mana nanti aku akan letakkan dia punya alamat. Tempat ni dia macam medan selera lah. Okey. Parking memang banyak. Okey. Ini geng. Wah, tempat dia luas lah. Luas tempat makan dia. Jom kita cari pot. Satu Usus ayam. Serius? Usus ayam. Wow. Sate usus ayam. Ni. Sate usus. First time aku tengok ni. Oh, lemak. Eh? Usus kan? Boleh buka? Tak boleh. Buka kena beli. Sate usus. Oh, lemak. Jom kita rasa lah. Okey, dekat sini diorang pun ada jual juga apa? Kita panggil snack-snack lah, Ini ada kacang, keropok-keropok ni. Ini macam-macam. Ini macam keropok belinjau ni. Masuklah. Ni sup ceker. Ini campur. Campur. Aku nak ambil yang pisah dia. Ni sup yang pisah. Gini cara makannya. Cara makan. Kena pakai limau lah. Limau. Limau, lepas tu Nasi soya. kan orang Surabaya buat. Soya lagi tu. Soya itu. Soya. Oh ya. Bagi soya. Jadi ni tadi aku try rasa dia rasa apa? Apa nama? Udang. Bongkau putih. Bau garlic lah. Soya dengan ni. Oh ni sate usus. Makan lah. Order je banyak. Makan ni. Nanti nak Ini sate usus. Sate usus. Ni untuk kau. Sate usus. Makan jangan gigit, telan terus. Nak bagi usus, minum ni. Ini habis iklan dia ni. Ini telur puyuh. Telur puyuh coklat. Telur pindang. Telur pindang puyuh. Telur pindang puyuh kan. Fifi virus puyuh. Ini dibubur lagi kicapnya. Ya, kecap asin, kecap manis. Oh, kicap asin. Yang cair asin. Oh, ni masin, kicap masin. Yang kental manis. Oh, Saya yang tak suka ni manis. Tak suka ya? manis tak mau Oh, Sedap yang asin. yang masin ya. Telur puyuh. Telur puyuh. Tapi order air mineral baca. Okey geng, ini telur puyuh. Kita makan dulu telur puyuh ni, bismillah. Jauh kan. Macam rasa telur pindang ah. Telur puyuh. Ini salam perkenalan Telur pindang. Telur macam telur coklat Telur pindang kan, telur pindang. Asal warna gini? Johor. JB style. JB style, telur JB style. Ini campur. Ini ada ceker geng. Wah, ada ceker. Oh, sedap masuk. Kau statik ke? Kena layan ni. Ceker. Ayam mau. Macam sup ayam Soto kan. Ceker geng. Macam kau makan telur, bubur kicap manis. Sedap ni. Ini dekat depan aku menu-menu yang aku dan kawan-kawan aku order daripada restoran Soto Cak Ha yang berada dekat Surabaya. Ni memang famous tempat ni. Famous kan? Memang famous. Tu aku nak tak asing-asing. Macam kau nampak ni, ini ialah sup soto ayam. Kau nampak warna dia, dia kuah ada warna kuning. Warna kuning agak menakutkan sikit warna kuning. Warna kuning dalam ni ada ayam-ayam sikit. Lepas tu makan dengan nasi. Kalau dekat Batam kan namanya moi sup je ni kan. Tadi katanya kita kena layan dengan ni. Ini sebenarnya geng. Tak koyak. Aku tak tahu kau dah cover duit dia. Tak, aku tak tahu. Kau Oh yang ni macam ni. Apa?
Pian, macam mana Bau dia macam Sedap galing-galing sikit lah. Tak pernah aku rasa rasa soto yang sesedap ni. Lepas tu dia katakan kat sini ada 2 jenis kicap. Aku tak tahu. Satu yang ini kicap asin. Nasi macam ni. Macam sup nasi macam boy soup lah. Tapi style lain. Okey, go sikit. Go sikit. Sedap tak bang? Oh, Sedap. nice lah. Mantap. Kuahnya pekat. Memang beza sebab kalau soto kat Malaysia biasa guna nasi empit. Sup dia rasa masin berlemak. Nampak? Dia Ini berminyak. campur dengan Berwarna ni, kuning. serbuk Ah, ni unik sikit. koyak. Dia punya serbuk kopok ni. Ini lain sikit. Saya lain sikit. Okey. Ini lontong. Lontong Jawa ni. Sekejap Lepas tu kita nak layan dengan sambal. Siapa yang Sini ada lontong tak? Siapa yang doyan makan sambal, orang Jawa kata siapa yang doyan makan sambal, Ini. ambil ni. Ambil satu Ambil, tak apa. Ni lontong. Lontong. Tuang sikit dengan kuah ni. Lontong makan apa kan sup ni? Lontong makan sup lah. Macam kau makan lontong mas. Oh, sambal kan? Ini geng. Dia orang pun ada sambal ni juga. Terasa sikit. Yuk. Kau nak sambal ni? Aku dah ambil sambal tu. Tak. Kopeng yang terbalik. Okey, yang lagi satu. Terus nampak tadi memang aku ada ambil ni. Korang boleh cuba sambal Malaysia. Dia try lah Ada ceker, ada bagian tulang-tulang lah. Okey geng, dah settle makan. Kenyang Bib. Ini aku rasa sarapan yang paling mantap setakat ni. Depan ni ada satu lagi tempat makan. Katanya nak dia orang nak bawa kita orang pergi makan bakso. Okey geng, satu mangkuk soto tadi tu harga dia 35,000. Dan total kita orang makan semua sekali air, sekali dengan sate, sekali dengan telur burung puyuh tu, total semua sekali tu 529,000. Ini kiranya macam kawasan elit sikit lah katanya. Macam dia agak premium sikit lah kan. Betul. Premium sikit. Dia bukan premium macam kau makan lepak-lepak sarapan dekat Bangsar macam tu lah. Lebih kurang sebab apa? Sebab aku nampak yang makan sini tu banyak pekerja-pekerja. Semua pakai tie semua. Smart kan. Smart. Padu Bib.